5 tips untuk korang konsisten bersenam. Yang pertama, pilih senaman yang enjoy. Korang senang nak buat, korang happy nak buat, korang enjoy nak buat. Tak perlu ikut trend, tak perlu nak buat something yang terlampau ekstrim just because it is a trend. Okay, so pilih something yang korang happy to do consistently. Yang kedua, track your progress. Apa-apa jua senaman yang korang buat, cuba cari satu mekanisme ataupun satu cara untuk track progress anda. Contohnya, kalau saya skipping, hari ni saya skipping 500 contohnya. Okay, minggu depan saya nak try push, saya try buat 700. Selepas tu 1000 kan. So kalau anda berjogging ke track, in terms of the distance ataupun in terms of the time taken for you to do the exercise. Yang ketiga, personally apa yang saya buat adalah saya akan jump sambil dengar lagu. Ataupun dengar podcast, ataupun dengar audiobook, ataupun dengar interviews dekat YouTube kan. Jadi cari satu benda yang anda enjoy nak buat sambil anda bersenam tersebut, okay, supaya sesi itu jadi satu sesi yang sangat-sangat best. Yang keempat, buat time blocking. Letak dalam kalender korang pukul berapa korang nak senaman kan. Pagi pun boleh, petang pun boleh, malam pun boleh actually kan. Jadi pilih satu masa yang sesuai dengan jadual kerja masing-masing. Put it in your calendar supaya anda sentiasa nampak and you are mentally prepared for your exercise. Dan yang kelima, bersenamlah dalam mindset nak sihat. Bukan sebab nak menghukum diri sebab terlebih makan ataupun nak menghukum diri sebab naik berat badan dan sebagainya. So itu 5 tips untuk anda kekal konsisten bersenam. Alright, so harap membantu. Jumpa anda di video seterusnya. Bye.